Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Isnin, 25 Mei 2026 Masihi, bersamaan dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sekarang ni pukul 6.54 minit petang. Okey, seperti biasa video daily report kita untuk hari ini. Hari ini buat awal sikit. Sepatutnya saya buat awal lagi sepatutnya. Tapi oleh kerana sibuk dah ada itu kan. Dah lepas gerai. Pagi lama tak main game kan. Balik dah jumpa tanya-tanya tu. Sepatutnya saya boleh buat dalam pukul 5.30 tadi. Atau pukul ni dia boleh buat. 5.30 tu 5.30. Pasal saya semaya asar awal. Dalam 5-8 minit tu. Lepas tu ajak nak hujan nak hujan kan. Ni satu gelap sikit ni belakang ni. Patutnya curah lagi. Sebab tak pukul 7 lagi. Pukul 7 tu kada malam ni curah lagi. Kalau ikutkan. Tapi waktu itu tak ada tu tak ada gijetih tu. Ajak nak gijetih pula ke ni. Tapi betul jadi guru atas kan. Dia tak ada nak pergi. Panjang pula muka lima. Ni nak pergi tadi ajak nak pergi jetih lah. Lepas maya saat ni dah pukul 5 lebih 5 suku 5.20 tu. Tapi jap naik keadaan redup mendung macam nak hujan. Tapi tunggu tak hujan-hujan. Aduh lah. Kena hari ni. Okey. Pergi yang tai 2 bisikai kan. Okey, kita teruskan agenda ni daily report kita. Mana tadi selepas pada buat video daily report pada pukul 8 malam tadi. Saya tunggu semaya isyak. Lepas semaya isyak baru saya keluar pergi ke Kedah Fikri. Minimal lah seperti biasalah. Main Facebook apa semua tu. Lepas tu balik dalam pukul 1. Lepas tu tidur dalam pukul 3 pagi. Bangun pada 6.50 minit pagi. Bangun mandi terus. Mandi semaya subuh. Makan sarapan. Kemudian dah pukul 8 tu baru pukul 7. Pukul 8.20 baru pergi ke Kedah Fikri. Minum pagi. Lepas tu 8.40 baru tolak pergi pak kerja. 2 bit pula ni gau untuk melah ada tanah tu clear. Siap dah ada tanah. Ni buat bika untuk apa ni buat bika untuk bing bawah pula. Di bawah tadi tu tinggal kan. Pasal nak bika sikit. Nak nama ya macam apa? Bika sikitlah. Ni dia dah patut tinggal gitu. Bika gitu. Lepas tu takut je lah. Lepas tu bagi tak sampai ni esok 20 ni ada ikut jadual dah. Ingat buat gaya esok tak lagi jetih lagi lah. Jangan lagi jetih dah esok. Tapi kan nak kena tunggu bagi dulu. Kalau bagi siapa awak mujur. Tapi kalau bagi siapa lewat agak jenuh nunggu tak ada. Okey. Bagi malam pun tak apa nak boleh kot. Tak gelak angah. Okey, lepas tu selesai kerja tu selesai dalam pukul 3.52 terus balik ke rumah. Lepas tu terus mandi semaya asar dalam pukul 4 maya zuhur dalam pukul 4 6 minit semaya zuhur. Lepas tu terlelap sekejap. Lepas tu bangun tu maya asar pula pada pukul 5.10 minit. Lepas tu terus untuk main game lah. Alik game untuk main game jadi tak ada nak itu. Terlupa ajak nak keluar juga. Kalau tak kerja pun nak keluar juga. Tapi kan adik-adik tu apa pun dah lah. Kalau pun dah lah. Pukul 6.50. Lepas tu terus main ke sini lah. Untuk buat video daily report ni pada pukul 6.54 tadi. Okey. Okey, saya sekadar saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.